Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi tuan-tuan. Alhamdulillah hari ni saya dapat buat video lagi. Lama dah saya tak buat video ni, hampir 2 bulan lah tak silap saya. Sebab dia malas tuan-tuan, malas. Sebab saya 3 orang, buat kerja 3 orang, saya pun buat kerja, staff saya pun buat kerja. Jadi hari ni saya buat balik lah. Buat ni untuk backup saya mudah. Itulah. Okey tuan-tuan, hari ni saya datang untuk yang pertama upgrade DB box 3 phase. Nak besarkan DB box yang daripada 30W saya bagi 54W, besar lah. Asalnya perjanjian saya dengan owner hanya untuk 46W sahaja. Jadi untuk brand ni brand yang saya nak pakai pada rumah owner ni tak ada untuk 46, jadi saya bagilah 54W. Tak ada masalah pun, saya bagilah. Ada juga untung walaupun keuntungan yang saya target tu tak sampai. Jadi sekurang-kurangnya dapat untung, owner pun tak kena buat kerja 2 kali. Okey, pertama saya datang untuk upgrade DB box, dan yang kedua saya akan buat balancing. Sebab rumah ni unbalancing. Maksudnya tak balancing, pakai 3 phase tapi tak balancing. Nanti saya tunjuk kenapa, apa risiko dia kalau rumah anda yang 3 phase tak balancing. Dan yang ketiga saya datang buat untuk earding system. Saya upgrade balik earding system sebab earding dia yang lama tu membahayakan anak-anak. Jadi saya tunjuk sini. Okey, ni yang baru. Yang baru saya akan tanam sini. Saya pakai brand Typoly. Typoly. Okey, brand Typoly, nampak nampak jelas kan? Okey, Typoly ni bukan saya nak tunjuk jenama ni Typoly. Tapi dah saya nak pergi beli brand yang pertengahan. Tak ada stok, ada yang ni, jadi saya ambil lah. Saya bagi je lah pada owner, senang. Yang saya tanam ni 2 batang root di bawah 200 ohm. Tuan-tuan kena faham, untuk earding system ni ST dah keluarkan peraturan baru 200 ohm. Tapi kalau ada owner yang nak buat untuk 10 ohm, dia tak salah, dia lagi bagus. Itu je lah, tak perlu nak petikai lah untuk owner nak macam mana. Cuma yang ni owner minta untuk buat seperti mana yang asal. Jadi yang asal tu saya datang cek, dia 50 ohm tak silap saya. Okey, ni asal dia sini. Okey, ni asal dia. Asal dia ni chamber entah ke mana, lepas tu dia bahaya tuan-tuan. Dia terdedah macam ni, dia bahaya sebenar. Ada setengah pengguna ni dia cakap earding ni tak bahaya. Bukan masalah bahaya tak bahaya, masalah bila benda tu terdedah, dia macam-macam boleh berlaku. Kadang-kadang boleh terkena kaki dengan keadaan macam ni. Lagi satu yang sebab saya nak tukar, owner nak upgrade, dia pakai kabel 2.5 ni. Ni kabel 2.5. 2.5 ni dia double pula tu. Dia double ni saya tak tahulah. Double ni ambil daripada soket plug tu ke turun. Saya tak pastilah. Sebab saya pun tak check. Saya pun malas nak check dah. Owner pun nak upgrade. Upgrade lah. Cuma kalau untuk spek yang betul dia 10mm. 10mm ni dia besar ni tuan-tuan. Besar ni. Tak kira lah earding dia tu bawah 10 ohm ke, atas pada 10 ohm ke, 200 ohm ke, infinity ke, tak dapat bacaan ke, earding mesti dia bawah, kabel mesti 10 ohm. Itu yang betul dia. Jadi yang ni saya akan dismantle balik, akan pakai yang baru. Sebab yang ni yang bahayalah, terdedah macam ni. Owner pun tak nak pakai dah yang plastik tu, dia nak pakai yang konkrit, saya bagi yang konkrit. Lepas tu upgrade balancing. Okey, ni DB lama. Saya akan tukar yang ni 30W, asal dia 30W, saya akan tukar kepada yang besar 54W yang ni.
Yang saya bagi, saya akan pecahkan balik. Saya bagi RCCB 0.03 untuk data kuasa. Lepas tu water heater. Water heater RCBO sensitivity 0.01. Yang asal dia bagi 1 je, 0.1. Lepas tu untuk water heater tak ada pun tuan-tuan. Jadi untuk balancing saya akan buat sekali. Bila upgrade saya akan buat apa risiko kalau rumah anda unbalancing, maksudnya tak balancing. Yang pertama kabel service ni. Kabel service dia akan jadi macam ni. Ini saya dah potong lah. Ini saya dah potong. Dia akan jadi gelembung macam ni. Nampak jelas kan? Lepas tu dia terbakar. Yang terbakar ni duduk dalam cut out, tuan-tuan. Yang ni yang ramai pengguna tak tahu. Bila dia cair macam ni, bahayalah. Dia bukan salah TMB. Benda ni dia bukan salah TMB. Dia daripada balancing, unbalancing. Ada kilometer dia. Kilometer. Kalau kilometer pun tak boleh agak, betul tak? Kita off semua. Biar tak apa. Biar tak apa. Jadi saya pun tak tunjuk lah tuan yang unbalancing. Cuma saya tunjuk yang ni. Unbalancing pada phase rate ni. Dia ni. Rate ya. Rate ni. Rate phase. Unbalancing. Sebab apa? Sebab dia letak aircon. Okey, yang ni saya dah marking. Ni water heater 2. Lepas tu aircon 2. Yang lain aircon 1. Yang ni water heater 1. Jadi yang ni load tinggi. Aircon 2. Water heater 2. Jadi kena pecahkan balik. Nak pecahkan dia ni. Nak letak kepada phase-phase yang lain. Nak buat balancing. Yang pertama dia kena tahu bacaan M. Maksudnya bacaan current yang dibawa oleh peralatan. Contoh aircon 1 horsepower berapa M dia bawa. Ataupun ketinggian api lah, mudah nak faham. Senang bahasa saya M lah. Berapa M yang dia bawa. Kalau aircon 1 horsepower dia bawa arus 5M contoh. Jadi 5M dah 10. Water heater berapa water heater? Water heater ni 10M. Kalau untuk 3.7 itu standard water heater yang dipakai oleh pengguna lah. 3.7 maksudnya 3700 watt. Dah 3700 watt bersamaan dengan berapa M? Dia water heater ni pergi pada 10 ataupun 12M. Dah berapa M lah sini? Itu sebab jadi tak balancing. Total pula dengan soket plug yang ada dekat dapur yang pakai oven, yang pakai microwave. Semua kita kena total. Itu sebab jadi tak balancing. Jadi untuk balancing ni kena buat balik. Yang ni kena pecahkan balik, letaklah pada mana-mana pun. Blue face ke, yellow face ke. Itu cara betul. Orang yang sebelum ni buat ni betul lah. Tak ada masalah orang sebelum ni. Cuma yang tak tahulah. Ada tangga yang kedua ke? Tak ada tak ada. Maksudnya yang asal lah. Sebab saya tanya owner kata ni asal. Jadi yang asal lah balancing. Jadi saya akan balancing. Tukar DB, buat sistem earthing yang baru. Lepas tu tambah soket plug. Owner malam ni naik pergi cuti. Boleh? Kalau dah saya buat lah. Kalau tak ada next lah. Jadi staff saya akan buat. Saya ada kerja lain tuan-tuan. Jadi untuk anda yang pakai 3 phase lah. Pakai 3 phase. Pertama sekali balancing. Dia 3 phase ni balancing yang penting. Sebab bila dia unbalancing, dia akan rosakkan pada kabel utama. Kabel TMB ataupun kabel ni. Dan yang kedua, bil api. Bil api memang akan meningkat lah. Bil api sebab unbalancing. Bagi saya bil api tu nombor 2, nombor 3 dah. Tapi yang untuk kerosakan pada kabel utama tu, kabel servis, yang tu utama. Dia akan rosak macam mana pun. Jadi nak buat 3 phase, pastikan balancing betul. Bukan pakai 3 phase tu jimat api, single phase tu tak jimat api tu. Tak ada istilah. Tak ada lagi saya belajar mengatakan 3 phase tu jimat api. Tak. Kalau cara pendawaian betul, cara pendawaian elok, insya-Allah jimatlah api. Tapi kalau rumah ada aircon 10, nak suruh bil api RM80, mustahil. Sebab sekarang ni bil api TMB meningkat. Rumah saya pun naik. Jadi rumah yang pakai aircon tu naik dah. Sebab rumah saya pakai aircon jarang-jarang. Saya pakai aircon 3 jam
BAP daripada 80 pergi ke 130. Jadi itulah tuan-tuan. Nak jimat api kena pandai-pandai dah penggunaan, lepas tu wiring kena betul. Yang ni betul. Cuma yang ni je salah. Sini beh. Okey, ni dia pakai C32. C32 yang ni C20. Okeylah C10, C20 boleh. C32 untuk water heater, C32 water heater. Lepas tu C32 untuk aircon, C32 untuk aircon. Dia 32 ni tuan-tuan bukan tak boleh pakai dalam DB box, dalam peti agihan, boleh. Cuma dia kena tengok pada tempat, apa peralatan yang nak pakai. Lepas tu kalau soket pelak, kenapa nak pakai 32? Dia setahu saya kalau untuk 32A ni ataupun C32, dia soket pelak litar ring. Litar ring ni maksudnya daripada pelak ni dia pergi ke sini, sini baik. Daripada pelak ni dia pergi ke sini, lepas tu dia pergi sini, dia loop. Lepas tu dia patah balik. Itu ring. Kalau radial ataupun looping, dia daripada sini looping 1, 2, 3, 4. Pergi pada C32. Tapi syarat dia kena pakai kabel 4mm. Melainkan litar ring sahaja. Litar gelang yang boleh dibenarkan pakai 2.5. Itu saya belajar. Yang ikut kemahiran orang lama tu saya tak tahu. Jadi itulah. Yang ni saya akan tukar balik. C32 ni saya akan tukar balik. Lepas tu yang berdouble ni. Okey, ni double ni. Mana double ni? Double. Okey, double ni janganlah buat double. Double-double ni tak boleh sebenarnya. Sebab dia akan ganggu untuk litar lain. Contoh dia kalau yang ni bermasalah, yang ni pun akan jadi masalah. Sebab apa? Sebab kita dah letak sekali ni. Nampak jelas tak? Ni berdouble ni. Jadi yang berdouble ni saya akan tukar. Lepas tu yang C30 ni semua saya akan tukar. Saya akan masuk sini belah ni dah. Seandainya berpas aircon lepas pada ni untuk 2 horsepower, kalau trip, kalau MCB ni trip, contohlah trip. Bermaksud aircon tu bawa arus lebih daripada 16A. Baru benda naik ke trip. Boleh? Biasanya saya pakai untuk 2 horsepower ni, 16 tak trip lagi. Itulah, mereka nak jimat api ya, pakai kecil lagi. Nak jimat api, nak elok anak main lah. Itulah. Tapi 32 semua saya akan tukar. Kalau saya upgrade DB memang saya akan tukar C32. Pelak untuk dapur tu, nanti saya akan tengok balik lah. Saya akan tengok balik ke mana. Boleh tengok balik lah. Sebab situ looping saja. Kalau dalam kabinet tu. Dalam kabinet. Looping semua dia. Lepas tu tengok balik dia. Kalau memang dia looping semua, stay lah 32 tu. Kekal lah pelak tu. Pelak tu kena cari balik lah. Boleh? Okey. Berapa? 243. 43. Hello. 240. Belum. 247. 24. 7. Okey, triple. 40. Nampak jelas Red blue. 416. Yellow blue. 418. 418. Bismillah. Duduk. Duduk. Apa Dia tak kena on. Apa je tak gitu. Kau supaya kau stay juga. Saya akan mula.
Trip. Balik ni terus apa kan? Balik tu. Balik terus. Ni terus mana balik? Okey, boleh. Tak apa, kita cek voltage dulu. Ni, break ni. Berapa? Tak akak sini. Break apa? Cik Wati. Berapa Ni ikan terus, ni? ni terus. Berapa? 242. Pukul apa? Ni red, yellow. Sini nampak ke tangan ni? Dia nampak semua. Yellow nampak. Nampak semua sekali dengan water. Red, 242. blue. 24 ni. Okey, ni ke dia ni? Ni ke dia ni? Red. Okey, ni red, 242. yellow, 245. ke blue. 24 ni. Okey, stop. Saya buat video ni, Beh. Mudah nak berpandu. Ni water heater ni. Ni water heater dua ni, Beh. Boleh. Lepas ni kalau tak ingat berpandu ke video saya lah. Buka. Water heater ni kat mana? Dia tadi. Ujung. Luar ni. Ni saya tak masuk. Selepas daripada habis guna apa ni? RCCB ataupun RCBO. Barulah habis boleh masuk balik. Maksudnya saya dah pasang dah wayar dia ni. Mana habis boleh buat. Tak nak soal dalam benda tu. Boleh pada? Okey, cara nak on off dia RCBO ni. Cara nak on off dia ni kalau seandainya dia trip. Rumah ni tak ada. Okey, cara dia on ni, on. Betul tak? Bila on, kita off. Dia trip. Kalau habis nak naik gitu dia tak boleh. Nak reset dia. Nak reset dia. Ya habis kena tekan sekali lagi. Tekan baru boleh naik. Betul? Sama juga. Bila nama RCBO sama lah. Malaikat RCCB lagu ni. Ada lain lah. Boleh. Okey, untuk voltage saya cek dah. Jadi saya akan on semua sekali. Tapi sebelum saya on tu tak ada peralatan buka dia. Semua lampu tutup. Betul. Tak apa. On. Bismillah. Okay, lah ni habis on semua peralatan di rumah ni. On aircon. Boleh on aircon tak? Aircon on. On aircon. Siapa yang buat proses? Bilik Aisyah ni. Tak ada api Beh, tengok sini Beh, tunjuk sini. Tak ada api Ni pun tak ada api. Boleh. Neutral sini tak ada api. Neutral sini tak ada api. Boleh. Okey, sini tak ada api. Sini pun tak ada api. Sini lagi lah tak ada api. Boleh. Okey, semua nyala Beh. Aircon hidup. Water heater hidup. Water heater habis buka switch. Nyala. Nyala dari bilik nyala. Aircon. Aircon nyala. Okey, nyala. Okey, lain. Okey, ni kabel bumi. Beh, ni kabel bumi yang baru. Tak payah tutup lah. Sebab saya nak tengok balancing. Okey.
Auto gate. Okey, kali. Tak apa pakai bang. Hidup. Hidup Mana lepas ni tak ada dawa-dawa tak hidup. Saya mana dalam video ni saya tak tunjuk lah buka on off tu. Jadi apa yang hidup dah. Ada sungai punya air. Sungai itu. Okey, hang ni bang. Okey, abang tengok sini dia ada C10 betul tak? C10 dia ada sini. Sini belah. Okey, sini ni hak saya tukar, C10 hak asal. Cuma saya letak red, yellow, blue. Ni red, ni yellow, ni blue. Untuk RCCB 0.1. Lepas tu untuk soket plug 0.03, yang ni red, yang ni yellow, yang ni blue. Habis tengok daripada kabel ni Kalau untuk warna merah ni, dia tak ada kabel, saya direct masuk dah. Water heater dia duduk pada ni. Asalnya saya nak ambil daripada untuk litar cahaya. Tapi dah saya lepas tadi jadi trik. Jadi saya masuk pada litar kuasa dah. Untuk aircon semua duduk pada litar kuasa. Seandainya aircon tak ada masalah, RCCB ni akan trik. Boleh. Jadi siapa-siapa mahu buat wiring lepas ni, dia tak nak tipu lah. Dia mesti kena pecah tu litar tu. Boleh. Untuk plug hak baru buat tu ni. Saya dah marking dengan apa ni, dengan tip warna merah. Maksudnya duduk pada red face. Boleh. Untuk RCBO selepas pada ni, kalau seandainya abang masuk, abang kena masuk pada blue ni. Kena ada di sini so. RCBO. Barulah dia akan jadi balancing. Sebab lah ni saya buat balancing. Untuk aircon 2 horsepower so, untuk aircon 2 horsepower so duduk sini. Lepas tu water heater so. Sini aircon 1 horsepower dia. 1 horsepower dengan water heater. Boleh. Jadi untuk balancing ni lagu ni. Akak langgar dia. Tangguh kita dulu bang. Waduh, nak masuk kereta dah. Dia sepatut untuk saya cek balancing ni, dia kena tunggu dalam 10 ke 15 minit. Tapi saya cek dululah. Boleh? Okay, red face mana? Okay, ni red face. Okay, ni 0.1. Dekat weh. Nampak jelas 0.1, 0.3. Okay, ni yellow. 3, 4. Boleh? Lepas tu, ni blue. 5. Nampak tak? Beza tak macam itu? Kalau macam itu dia 10. Betul tak? Sini 10, sini rendah dua-dua. Jadi ni 5. Okey 5. Untuk kuning 3.8, 3.9, 4. 5, 4. 7. Tidak termasuk water heater lagi. Okey, balancing ni kalau seandainya habis buka dalam situasi ni. Dalam situasi saya suruh on ni. Akan jadilah balancing ni. Tapi kalau habis buka satu aircon, boleh tamu tak buka, mana water heater pun tak guna. Kalau check, habis kata unbalancing. Sebab tak ada masalah. Saya balancing ni M. M mengikut penggunaan yang habis guna lah. Boleh. Mana untuk boleh tamu ni mesti habis guna aircon, betul tak? Lepas tu master bedroom. Lepas tu bila anak. Bila habis starting bila on semua aircon tu, reading dia lagu tu. Balancing ni tidak semestinya kalau 5 semua sekali tak. Dia akan jadi 5, 7, 8 ataupun hampir, benda tu hampir. Tak si macam itu 10, 1. Lepas tu 3. Mana ambil gambar itulah. Betul tak? Hak lain tu tak ada masalah. Lepas tu untuk booming, aduh. Sini weh, itu saja weh.
Okay, ni chamber baru. Jadi chamber lama tu saya tak dismantle lagi. Mari sini. Chamber lama ni kabel dia ni. Habis nak saya potong lalu ataupun lagu mana. Sebab kabel dia ada sambung lagi dengan DB. Sambung lagi, Pak. Main hidup lagi ya. Dia ada lagi. Mana dua ding tu boleh pakai. Seandainya kilat pas ni ada trik, habis kena potong. Mana kalau tak saya potong pun, tak ada masalah. Cuma bagi saya, kena ada tutup lah. Mana tak payah pakai lah sepak kaki benda ni. Betul tak? Okey, sepak kaki lah. Okey, pelak ni saya dah buat dah. Pelak ni, lapu ni saya tak tahu siapa yang buat, habis diri ke buat. Jadi lapu ni dia ambil daripada litar ni. Dia ambil sini. Seandainya lapu ada masalah, dia akan kucar ni. Soket pelak. Beres. Sebab tu lapu ni kalau nak buat pendam wire, jangan capu untuk lapu. Baik ambil uap pelak gini. Habis tarik lapu, uap pelak lepas tu masuk pelak sini. Settle. Kalau ni yang panggil capu litar, sebab dia ambil daripada sini. Jadi saya pasing. So MCB, so dia. Mana kalau abang nak tambah ke apa, sini pun tak ada masalah. Beres. Nanti salah, saya buat siap lalu hari ni. Saya tak lagi lah kat tu ni. Beres. Jadi itulah. Hak lain, kalau ada apa-apa, mak balik saya. Beres. Molek skru dia. Layar.